Rupa-rupanya banyak benda dah kita belajar sebenarnya. Ya? Sepanjang 31 kuliah yang kita lalui. Nota dia pun tebal. Berapa muka surat tak tahu? Saya ada tak nota ni? Ni dia nota dia. Sepatutnya setiap seorang daripada kita ni ada nota tebal ni. Ni dia. Kalau datang setiap minggu, tebal ni lah nota dia sepatutnya. Boleh buat buku dah. Jadi seterusnya, sebelum kita masuk kepada cerita kaum Salafi Wahabi, kita baca sikit pantun yang minggu lepas. Ulang balik pantun tu untuk menaikkan semangat kita. Kita baca pun secara laju lah. Minggu lepas dah baca slow-slow dah. Kita ulang balik. Buluh betung tongkat semambu, buat menghalau si hantu raya. Selamat datang ke majlis ilmu, taman syurga di dalam dunia. Majlis ilmu ni dikenali sebagai taman syurga. Makan roti disapu pelantau, roti disuap ke mulut naga. Sayap malaikat menaungi kita, rasa tenteram di dalam jiwa. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni, sebenarnya malaikat sedang mengelilingi kita dan dia menaungi kita dengan sayap dia. Sebab tu kita rasa sejuk hati bila berada dalam majlis ilmu. Sungai Nior, sungai Keramat, ada buaya duduk menunggu. Solat sunat 100 rakaat, besar lagi fadilat majlis ilmu. Antara solat sunat 100 rakaat di rumah dengan datang majlis ilmu, banyak lagi pahala datang ke majlis ilmu. Terkebil-kebil si anak kera, melihat kambing belajar memanah. Syaitan bengang tidak terkira apabila kita menghidupkan sunnah. Majlis ilmu ni salah satu daripada sunnah Nabi. Bila kita hidupkan sunnah Nabi ni, syaitan dia cukup marah, cukup bengang. Masak ubat silap ramuannya, muka yang licin dah tumbuh bulu. Setiap langkah menghapuskan dosa, janganlah jemu, datanglah selalu. Bila kita datang ke majlis ilmu ni, satu langkah tu dikira menghapuskan satu dosa, mengangkat satu darjat. Hapus satu dosa, mengangkat satu darjat. Itulah pantun minggu lepas. Sekarang kita nak masuk kepada salah satu daripada fitnah najat, iaitu kaum Salafi Wahabi. Biasa di Malaysia ni kita sebut kaum Wahabi saja. Kaum Wahabi. Kita lihat daripada najat ni, tempat yang Nabi Muhammad kata bumi gempa, bumi fitnah, bumi tempat terbit tanduk syaitan. Macam-macam masalah yang datang. Bermula daripada golongan Ridah dengan Musailamah yang mengaku nabinya, dengan Sulaihah, dengan Sajjah. Ramai lah macam-macam masalah yang datang daripada bumi Najat. Peta di depan tu menunjukkan Najat tu. Mungkin di belakang tak apa nampak. Mekah dengan Madinah di tengah, di bawah tu Yaman, atas Syam, dikenali sebagai Syria sekarang. Sebelah kanan, sebelah timur daripada Madinah tu Riyadh. Riyadh ni ibu negara Arab Saudi sekarang. Dia pilih tempat dia lah kan, sebagai ibu negara sebab dia berasal dari situ. Dia tak pilih Mekah Madinah, pilih Riyadh. Yang tanda loret merah itulah bumi Najat. Mungkin kita masih ingat lagi doa Nabi Muhammad kan, dia kata berkatkanlah negeri Syam, berkatkanlah negeri Yaman. Tapi dia tak doa kepada negeri Najat yang warna merah tu. Sebab apa? Kata Nabi Muhammad, di kawasan itu akan berlaku gempa bumi, akan datang fitnah dan tempat terbit tanduk syaitan. Apa benda tanduk syaitan ni? Macam-macam tafsiran. Jadi salah satu tafsirannya tanduk syaitan ni ialah Muhammad bin Abdul Wahab, satu lagi Saud yang mengasaskan Saudi. Itulah dua. Bila kita sebut tanduk ni dia mesti dua. Kalau satu kita sebut sumbu. Tempat terbit tanduk syaitan. Kenapa dia kata terbit? Sebab Najat ni dia kawasan tanah tinggi. Dia macam satu banjaran. Najat ni di sebelah sana. Sebelah sana banjaran. Banjaran. Di tengah-tengah antara Madinah, Mekah dengan Riyadh tu dia ada banjaran, tanah tinggi. Bila kata terbit, maksudnya terbit macam matahari, terbit daripada celah-celah banjaran tu. Itu satu daripada tafsiran dia. Tanduk itu ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Saud.
Pertama, siapa dia orang Wahabi? Kita tak sebut Wahabi, siapa dia Wahabi ni sebenarnya? Umumnya, seseorang itu dikatakan Wahabi apabila dia memiliki banyak ciri-ciri berikut. Dia ada banyak ciri. Daripada banyak-banyak ciri ni, katalah kita letak 20 ciri. Tengok dia ada 12 ciri. Ni orang Wahabi lah tu. Tapi kalau dia ada 1-2 saja ciri-ciri Wahabi, kita tak boleh kata dia Wahabi. Boleh jadi dia orang biasa. Yang Wahabi ni dia banyak ciri-ciri Wahabi. Entah ni kalau orang tanya kita, kamu dah sebut Wahabi ni, kamu tahu kan siapa dia Wahabi? Tahu? Siapa dia Wahabi? Iaitu orang yang banyak ciri-ciri Wahabi. Senang je buat. Apa dia ciri-ciri Wahabi? Ustaz, saya balik rumah ambil nota. Nota dah simpan. Tunjuk. Ni ciri-ciri Wahabi. Kalau dia ada banyak ciri-ciri ni, Wahabi dah tu. Kalau setakat ada sikit-sikit, belum tentu. Senang kita nak jawab.